Korang bayangkanlah, Proton Saga pun dia punya level horsepower dia lagi power daripada CT dan juga Vios. Android dia lebih better ke ataupun dia tak update untuk Apple ke? Okay gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah all new Proton Saga 4th generation ataupun code name dia kita panggil Proton Saga MC3. Sepanjang 10 tahun penglibatan saya dalam bidang otomotif ni, tak lama sangat kan. Tahun 2025 adalah tahun yang di mana paling banyak kereta-kereta baru masuk dalam pasaran Malaysia. Lagi-lagi kereta EV daripada China kan. Sebabnya semuanya nak mengelakkan cukai. Proton tak terkecuali lah dengan kereta-kereta baru Proton X50, kemudian Proton E-Mas 5 dan juga Proton Saga MC3 ni. Dan dalam banyak-banyak kereta pada tahun 2025 tu, kereta yang paling berbaloi sekali bagi saya adalah Proton Saga MC3 ni. Dan saya akan ceritakan sebab apa kereta ni paling-paling berbaloi. Dan saya rasa dalam masa 2-3 tahun ni, Proton Saga MC3 ni akan jadi kereta yang paling laris dekat dalam pasaran Malaysia. Tapi sebelum kita start, pada yang baru saja terjumpa channel ni, bantu saya dengan tekan butang like dan subscribe dan follow saya juga di platform media sosial lain. Desain Proton Saga ni memang daripada dulu lagi, daripada tahun awal kemunculan dia 1985, desain dia semua kebanyakannya petak-petak. Kalau ada bulat-bulat pun mungkin model yang sebelum ni lah. Tapi kebanyakannya model-model Saga semua banyak desain berpetak-petak. Dan kalau tengok daripada bahagian depan ni, kita boleh nampak lampu dia bentuk petak dan grill ni. Sebelum ni kita boleh tengok menggunakan Infinity Grill. Tapi untuk Proton Saga MC3 ni dia menggunakan pattern songket. Dia punya trademark yang terbaru lah. Dan saya rasa kalau dia menggunakan trademark songket ni pada semua model-model Proton yang lain, bagi saya memang nampak smart juga kan. Dan pada permulaannya, waktu kereta ni keluar, waktu mula-mula orang semua cakap design depan dia nampak macam tak cantik kan. Dia punya bentuk lids dia pandang macam ni kan. Tapi bagi saya sebenarnya design Proton Saga MC3 ni dia lebih ke arah design yang matang. Boleh kata majoriti pembeli-pembeli Proton Saga ni adalah budak-budak muda lah, bawah daripada umur 35 tahun ataupun pembeli kereta yang pertama. So design diorang memanglah diorang akan nampak kereta-kereta yang sporty. Tapi kalau untuk design ni kan nampak macam kereta macam pakcik-pakcik kan. Yang mana sekarang ni Proton nak nampakkan kereta ni sebuah kereta yang premium, yang nampak eksekutif. Sekarang ni untuk kereta Proton Saga dah didatangkan dengan lampu LED projector. Dan bagi saya untuk bahagian depan ni memanglah boleh kata nak nampakkan Proton Saga ni bukan lagi sebuah kereta yang sporty macam budak-budak kan. Dia lebih kepada kereta yang nampak eksekutif, premium dan lebih matang. Daripada bahagian side profile, walaupun ia adalah Proton Saga generasi baru MC3, tetapi dia punya chassis masih menggunakan chassis yang sama, tapi telah ditune dengan lebih baik. Dan kalau kita tengok daripada bahagian tepi, memang nampaklah macam Proton Saga MC2 yang sebelum ni kan. Dan masih menggunakan rim 15 inci 185 50 15, betul? 185 55 15. Tetapi untuk kereta ni tayar dia menggunakan tayar Atlas. Bagi saya tayar Atlas ni lebih kepada pemanduan daily lah. Mungkin tayar ni lebih kepada jimat minyak, full efficiency, comfort kan. Tapi kalau untuk pemanduan yang agresif, korang boleh je tukar sport rim 16 inci, tayar 16 inci. Dah nampak smart lah kan. Dan part yang paling menarik tentang Proton Saga MC3 ni sebenarnya adalah bahagian belakang dia. Bagi saya lah, dia punya lampu LED bar dia bersambung, nampak betul-betul waktu malam nampak cantik lah. Kalau letak spoiler ducktail kat sini kan, nampak lagi smart kan. Tapi rasanya Proton Saga ni dah ada body kit ke? Bukan komen sikit, rasanya Proton Saga ni saya belum nampak lagi lah ada body kit official daripada Proton kan. Dan kalau kita tengok dia punya bumper, dia punya belakang ni nampak macam menonggek sikit. Tapi bagi saya dia lebih kepada untuk aerodinamik lah. Walaupun ni bukan kereta performance, dia mungkin lebih kepada ke arah fuel efficiency. Interior dia, interior Proton Saga MC3 ni memang lain. Dia memang dah totally change lah. Kalau kita sebagai orang biasa, kita akan tengok ni lah, dia punya
meter cluster dan juga sistem infotainment yang bersambung ni. Memang betul-betul nampak ya betul Proton Saga dah ada skrin macam ni kan. Ini betul-betul dia punya out of the box lah. Walaupun dia punya gambar dia, punya grafik dia ala kadar je, tapi bagi saya okey lah. Ini adalah Proton Saga kot, bukannya kereta yang mahal kan. Kita boleh tengok meter cluster dia 7 inci dan sistem infotainment 9 inci. Dan yang bestnya, dah ada wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay. Cumanya dia punya wireless Apple CarPlay tu dia macam ada lagging sikit lah, ada kurang. Tapi kalau kena guna kabel, dia punya Apple CarPlay dia okey sikit lah. Tapi tak tahulah, mungkin Android dia lebih better ke, ataupun dia tak update untuk Apple ke. Cuba kalau mana-mana yang dah pakai tu, cuba korang komen sikit sebab apa. Tapi itulah, bila saya guna wireless untuk Apple CarPlay, dia agak lagging. Kadang-kadang kena restart balik semua kan. Tapi kalau guna cocok kabel, dia tak ada masalah. Wait a minute. Dan lain untuk dia punya steering dia. Nampak steering dia macam Proton X50. Smart steering dia. Kemudian dia ada corak kat sini. Ni diorang claim corak apa? Corak batik tapi macam ombak-ombak macam ni kan. Okey lah, dia nampakkan kemelayuan dekat kereta nasional kan. Kemudian dia claim dia punya corak corong aircon ni macam bentuk congkak. Okey lah. Dan kemudian dia punya tempat, walaupun dia memang tak adalah soft touch kan, memang semua hard touch, tapi dia nampak premium lah. Sekali pandang memang nampak premium. Cuma bila kita sentuh tu, barulah kita akan rasa macam ni kan. Tapi padahal ini Proton Saga lah, bukannya kereta yang mahal kan. Kemudian dia punya tombol gear pun nampak cantik. Tombol gear dia nampak eksklusif nampak macam kereta premium. Kemudian dia ada soket lagi kat sini. Dan untuk tempat center console ni nampak macam kecil. Tapi yelah, kalau dapat beli armrest dekat Shopee tu, letak je armrest kat sini kan. Tu dah okey lah. Dan okey, ada lagi satu yang tentang yang tak bestnya Proton Saga MC3 ni. Dia punya kedudukan seat. Okey, macam sebelum-sebelum ni Proton Saga FL, FLX, BLM memang dia punya kedudukan seat dia tinggi tau. Tapi untuk Proton Saga MC3 ni dia tinggi dan tak boleh nak turunkan seat. Dia ada lagi satu kelebihan. Dia punya seat ni sekarang dah guna, walaupun seat manual, tapi dia dah tak ada yang jenis yang bulat, yang pusing-pusing tu kan, yang leceh tu kan. Tapi seat dia agak tinggi untuk saya. Dan kalau macam saya turunkan sunshade ni, dah tak nampak depan dah. Tu sebab kena pakai spek kalau bawa kereta. Ataupun letaklah tinted dekat windshield atas ni kan. Tapi dia memang tinggi lah. Macam saya nak duduk kan. Macam sebelum ni Saga FLX pun dia tinggi, tapi masih boleh rendahkan dia punya kedudukan seat ni. Tapi yang untuk Saga MC3 ni dia tinggi dan tak boleh turunkan seat. Takkan nak bawa kereta macam ni kan. Itu je lah. Dan dia masih ada, dia tak boleh tarik lah. Boleh turun atas bawah. Okey lah. Dan bahagian belakang dia pun bagi saya okey, sama je lah macam Proton Saga yang lain-lain kan. Dia punya practicality tu. Tapi yang paling penting, dia boleh turunkan seat lah. Okay, jom kita tengok dekat bahagian boot dia. Bahagian boot dia, mana tahu korang nak bawa Grab untuk kereta ni kan. Memang keluasan boot belakang dah paling penting kan. Untuk bahagian boot space dia 420 liter. Bagi saya dah cukup dah untuk sedan Semi A ni. Kemudian dia ada tire spare, dan yang paling penting, seat dia boleh turun full. Dia bukan 60-40 speed tau. Dia turun terus. Sekali tekan je, terus turun dua-dua seat. Part yang paling berbaloi sekali tentang Proton Saga MC3 ni, ini dia. Dia datang dengan enjin 1.5 liter NA IGT. Enjin 1.5 tu, segmen A dapat enjin 1.5 dengan 120 horsepower dan 150 Nm torque. Dan dia datangkan dengan dua variant gearbox. Untuk model standard datang dengan gearbox 480 Aisin, dan untuk variant executive dan juga premium datang dengan gearbox CVT. Enjin 1.5 NA, 120 horsepower, 150 Nm torque, lagi padu daripada Honda City dan juga Toyota Vios tau. Korang bayangkanlah, Proton Saga pun dia punya level
horsepower dia lagi power daripada City dan juga Vios. Segmen B harga RM70,000 tu. Ini harga cuma bawah daripada RM50,000 je. Dan untuk gearbox CVT ni, ramai mungkin yang akan cakap, alamak, CVT lagi ke kan. Tapi untuk punch CVT yang terbaru daripada Proton ni lebih ditambah baik lah, telah ditune dengan lebih baik. Dan bagi saya, untuk pick up dia tak adalah meraung macam CVT yang lama tu. So kalau CVT lama tu kalau tekan rasa macam termenung lama sikit kan. Ini dia permulaan je. Tapi bila sampai ke middle tu dia akan pergi sedap lah. Dia permulaan je. Bagi saya okey lah untuk kereta daily drive kan. Proton Saga ni datang dengan ADAS level 1. Kalau korang nak tahu, ini je satu-satunya segmen A yang ada ADAS level 1. ADAS level 1 ni bagi saya sebenarnya dah cukup dah untuk sebuah kereta yang marhin macam ni kan. Dia ada autonomous emergency braking, rear cross traffic alert, blind spot monitor dan lane departure warning. 4 ni sebenarnya dah cukup dah. Dah complete dah. Tak perlulah ACC ke ataupun apa benda lagi yang macam ICC ke kan. Itu dah up sikit dah. Bagi saya yang benda-benda yang basic yang penting, yang untuk kalau macam reverse ada rear cross traffic alert, kemudian pada bahagian kanan ada blind spot monitor, kemudian kalau kita tak sempat nak brake dekat depan ada autonomous emergency braking, kemudian kalau macam tu hujung hayang kiri kanan ada lane departure warning. Sebenarnya dah cukup dah cukup sangat dah. Itulah sebab saya kata Proton Saga MC3 ni adalah sebuah kereta yang sangat-sangat berbaloi. Proton Saga dah ada ADAS dah. Kalau dulu saya pakai kereta Honda CR-V saya tu pun tak ada dia punya ADAS sensing. Lama punya 2019 kan. Start daripada 2020 ke atas baru ada untuk feature-feature ni. Berbaloi lah. Okeylah, kesimpulan dia bagi saya, Proton Saga MC3 ni memang sangat-sangat berbaloi. Korang boleh tengok lah daripada segi dia punya design, daripada segi interior dia, dari segi dia punya features yang ada, dari segi dia punya engine dia, dan harga dia. Berapa harga dia? Okey, harga untuk Proton Saga MC3 ni didatangkan dengan 3 variant. Variant standard, executive dan juga premium. Standard daripada harga RM38,000 Malaysia hingga ke variant premium ni RM49,000 Malaysia. Bawah daripada RM50,000 tu kalau boleh dapat sebuah kereta yang komplit dah bagi saya. ADAS level 1 pun dah cukup dah sebenarnya kan. Kemudian engine 1.5 lagi. Engine dah boleh fight dengan City Vios. Engine 1.5 NA. Apa lagi? Kemudian dia punya design ni pun subjektif, tapi kalau korang pandai make up kereta, cantik je kan. Cukup lah bagi saya. Kereta ni memang sangat-sangat komplit dan kereta ni kalau penjualan Proton okey, saya rasa dia dalam masa 2-3 tahun ni dia boleh kalahkan model yang lagi satu tu lah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk video kali ini. Diharap bermanfaat untuk yang sedang mencari kereta baru marhin yang berbaloi. Terima kasih sudi tonton sampai habis, dan kalau suka video ini boleh tekan butang subscribe dan like, dan follow saya juga di platform media sosial yang lain. Assalamualaikum. Ciao.